Pernahkah anda terfikir bagaimana tamadun-tamadun purba zaman dahulu membina teknologi-teknologi yang saintis masih lagi belum dapat jelaskan sehingga ke hari ini? Contohnya adalah seperti mekanisme Antikythera. Mekanisme ini ditemui di dasar laut Greece dan ianya bukan sahaja besi yang biasa, tetapi ianya adalah sebuah kalkulator astronomi yang dapat meramalkan gerhana dan pergerakan bumi yang begitu tepat, sehingga ia membingungkan para saintis untuk mengkajinya. Seterusnya kita ada juga piramid. Kita sering diajar bahawa piramid ini adalah sebuah makam Firaun. Tapi adakah ia hanya sebuah makam Firaun? Bahkan ada kajian yang mengatakan bahawa piramid ini dibina seperti seolah-olah ia memenuhi fungsi untuk menjana elektrik. Bahkan bentuk dan susunan-susunannya juga adalah seperti untuk sebuah penjana elektrik. Jadi adakah ia betul sebuah makam Firaun? Dan bagaimana pula dengan rumah Punku di Bolivia? Struktur-struktur batu batan yang dipotong begitu tepat seperti menggunakan sebuah mesin pemotong laser, yang mana batu-batu ini dicipta 1500 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin mereka dapat memotong batu-batan ini dengan begitu tepat sekali tanpa bantuan teknologi-teknologi moden? Sedangkan laser bermasa itu belum lagi dicipta. Ini yang membuatkan saintis bingung sehingga ke hari ini. Jadi apakah pendapat anda tentang teknologi-teknologi ini, dan adakah tamadun-tamadun purba lebih maju daripada apa yang kita sangkakan selama ini? Kasih komen di kat bawah, dan jika anda mahu full dokumentari untuk tajuk kali ini, boleh komen di kat bawah, like, share dan subscribe. Assalamualaikum.